Hari ni aku nak tunjuk dekat korang satu kasut yang quite menarik daripada Mizuno yang aku sempat beli on the first day launch. This is Mizuno Morelia Proto Japan Limited. Warna dia actually bukan warna hitam tau. Dia macam very dark purple. Mungkin tak nampak dekat dalam video ini. Seperti biasa Mizuno ni kalau K-leather dia, kangaroo leather dia memang on top. Memang premium dekat sini. And design ni, this is Mizuno Morelia Prototype namanya. Kita tak pernah dapat lagi Mizuno Morelia yang design dia macam ni. So, this could be the first prototype. Maybe in the future dia akan keluarkan warna-warna lain, variasi yang lain. Kita tak tahu lagi. So, Innovation Pack ni, this kasut ni pada Innovation Pack ni, dia eksperimen sikit lah Mizuno ni. Dia bagi contohnya Morelia Beta Neo 4 dekat atas, bawah dia bagi tapak Alpha Japan, Alpha 2 Japan. Lepas tu kat atas ni Alpha 2 Japan, dia punya upper, bawah dia bagi tapak Morelia Neo 4 Beta tu. Dia memang eksperimen. Tapi for this kasut, this model, a totally new punya design. Okay, nampak tu. Bahagian atas ni memang prototype yang kita tak pernah tengok pun. Nampak tu, More je, tak sempat Morelia kan. Sini ada tak? Morelia lah. Nampak tu, Morelia sangat cun. And dia bagi tapak AG. So kalau korang masa pelik tapak AG, kepada yang main kat atas rumput tiruan, memang sangat-sangat okey. Sebab aku ada kasut Kelme yang ada rumput tiruan punya, bukan rumput tiruan, multi-ground punya stud kan. Sangat-sangat sedap sebab kau punya stud ni pendek, banyak pula dia punya stud dia, senang twist and turn, and kau rasa close to the ground, lagi dekat dengan tanah, so that the traction yang kau dapat tu memang sangat cun. So aku highly recommended untuk korang pakai tapak AG main dekat atas rumput tiruan. So this is really nice. And kalau kau tengok dia punya tali pun bukan centered. Biasanya Mizuno dia kat tengah tau, dia ke tepi sikit, off centered, dah macam T90, Nike T90. Kalau korang pakai T90 tu, korang akan tahu. Tapi again, dia kangaroo leather memang on top. And apart from that, kotak dia pun sangat cantik. And of course, this is made in Japan. Made in Japan tau. Dapat pula dia punya bag dia ni, sama exactly pattern macam dalam dekat kotak dia ni. This is also Japan limited. So aku tak tahu how limited it is. But kalau korang boleh dapatkan, just get it, man. So, what do you guys think about Mizuno Morelia Proto Japan Limited?